kita dah minum air dah abang. Dah minum air dah. Lega abang, lega rasa Boleh cakap lagi. Boleh bercakap lagi. Okey bang, kita sambung semula. Okey, kita nak tahulah tadi abang dah cerita apa tu harian abang sebelum abang nak pemakanan sebelum abang nak masuk pertandingan. Boleh tak abang share dekat viewer kita cara pemakanan yang sihat, terutamanya untuk perempuan yang tak nak pergi gym. Yang tak nak pergi gym tapi diet tu dia nak. Diet tu dia nak. Macam mana tu bang? Okey, untuk perempuan saya jarang ada orang perempuan nak apa tak nak pergi macam tu kan. Tapi pasal kalau nak jaga makan pun dia makan yang bakar-bakar rebus je lah. Makan bakar-bakar rebus. Kadang-kadang dia punya style diet pun ada setengah orang dia buat diet keto. Diet keto ni dia tak makan nasi. Tak makan nasi, dia makan lauk-lauk. Tapi still ada yang masih ada yang berminyak manis-manis kan. Cuma dia potong nasi je gitu. Itu cara masing-masing punya diet lah. Kalau saya punya diet memang saya sentiasa boleh kawal makan saya sepanjang tahun. Okay, malam kita makan sop sayur macam tu. Nasi tak payah sentuh. Kalau kita nak ambil nasi pun ambil siang tengah hari dah kan. Untuk perempuan boleh lah. Kalau dia nak makan sekali ke 2 kali pun boleh kalau dia tak nak pergi gym. Semata-mata dia nak jaga berat badan dia ke, nak jaga kesihatan dia kan. Boleh kalau tak nak pergi gym pun. Tapi kalau pergi gym lagi bagus sebenarnya, lagi bagus pergi gym kan. Bakar balik kalori tu yang dia makan tu. Bakar balik lemak-lemak kan. Yang terkumpul di dalam tu kan. Lemak-lemak tepung orang kata. Lemak tepung tu. Keliling pinggang tu. Boleh je kan. Tapi pemakanan ni bakar dan rebus, simple bagi saya. Tak payah nak susah-susah. Sama ada kita boleh kawal ataupun tak boleh kawal pemakanan kita ni dalam masa sehari tu. Belum masuk hari yang berikut ni. Pemakanan daripada itulah makan yang bakar-bakar berebus bagi paling baik. Apa pendapat abang pula kalau kata diet intermittent fasting? Tak pernah buat pun. Tak pernah buat selama ni. Dah lebih 40 tahun pun memang tak pernah buat. Saya punya diet saya diet macam biasa je. Saya potong minyak, potong gula, itu memang dalam bodybuilding. Pasal IF ni semua pun baru-baru je saya tahu. IF keto apa semua baru je. Kan dalam tahun 2000 apa baru lagi saya kan. Sebelum tu orang diet biasa kan. Tapi masing-masing punya cara dia nak buat tu, tengok macam mana dia punya hasil dia. Pun ada juga yang bagus. Tapi nak maintain sepanjang tahun bukan senang bagi saya. Walaupun dia buat IF ke apa OMAD ke kan, tapi kadang dia gemuk balik saya tengok. Kan. Dia bila ada target, okey, turun. Lepas tu dia makan balik gemuk balik. Itu masing-masing punya cara lah bagi saya. Sebab saya pernah tengok orang-orang yang buat style macam tu, walaupun diet keto pun dia tak boleh tahan. Dia tak makan nasi pun badan dia akan jadi gempal balik. Dia pun boleh tanya kat saya, macam mana saya boleh jaga pemakanan saya, penampilan saya macam ni, kata sebab saya diet sepanjang tahun. Saya kata saya punya diet saya, penjaga makan saya sepanjang tahun, satu orang boleh nampak dia punya hasil dia. Kan masing-masing punya cara lah bagi saya. IF ni orang nak buat macam mana pun terpulang pada dia, tapi dia punya hasil yang baguslah dia. Cuma nak maintain bukan senang. Betul. Seksa tu sebab kena puasa. Betul. 10 jam. 9 jam 10 jam kan. IF tu saya tahu. Saya tahu macam tu pasal ada orang yang buat. Tapi saya tak pernah buat bagi saya. Saya punya cara diet, saya nak diet, saya diet macam biasa. Tengok-tengok badan dah siap. Dia punya kualiti badan, otot, penampilan muka saya pun orang dah nampak cengkung dah. Tak perlu buat AF just hanya besi saja. Terus cengkung. Boleh nampak lah dia punya hasil dia dalam sebulan 2 bulan tu dah boleh nampak. Okeylah, yang kita dapat tahu masa time PKP memang abang viral. Sebab apa viral? Bermacam-macam konten abang buat, orang kata. Berikat lah. Berikat, angkat besi. Dekat depan pintu tu siap ada apa, tarik-tarik tu. Sampai kan ada orang komen dekat abang buat video tu sampai sepanjang PKP tu dia tengok, dia ikut cara abang sampai dia dah kurus. Dia berterima kasih dengan abang. Bila abang ajar apa online saja. Apa perasaan abang bila orang kata macam tu? Okey, sebab masa PKP ni, sebab memang kita tak dibenar tu ni kan, gym pun tutup. Jadi apa nak buat kan? Jadi yang paling baik kita latihan kat rumah lah. Saya carilah besi-besi, kadang kawan-kawan bagi kan, dumbbell sana dumbbell sini, saya letak dekat ruang kecil kat rumah tu.
buatlah apa-apa konten pun. Daripada situ. Saya pun tak pergi berbelanja apa semua, isteri yang pergi belanja. Kan mana dia terhad. Berapa orang yang boleh keluar kan. Jadi apa-apa saya duduk rumah. Duduk rumah saya makan, saya latihan kat rumah. Kan. Jadi dekat situ dah boleh dapat konten, apa-apa konten. Jadi orang yang tengok, orang yang mengikuti dia punya pemakanan saya, pemakanan sihat. Makanan yang bakar-bakar, rebus-rebus, orang yang 140 kg pun dia banyak terima kasih kat saya. Kan daripada saya punya channel saya. Dia kata memang saya tak pernah training dia, tapi pemakanan sihat saya pun dia banyak terima kasih. Pak, saya kata waktu musim PKP ni sampai saya dapat silver play button lah. Silver play button. Ada, nanti saya tunjuk nanti. Bukan senang ya nak dapat. Pak, 100,000 subscriber bukan senang. YouTube kan. Dia punya YT ni bukan senang dapat. Tapi saya dah terima benda tu daripada YouTube lah. Kata kan dapat juga. Tapi saya rasa macam percaya dengan tidak. Saya tak ada channel tu. Channel tu sampai orang buat macam mana ada channel saya macam tu. Saya bagi tarikan kat semualah yang di luar sana kan mengikuti saya punya perkembangan terkini saya. Pak, saya tak pernah ada Instagram, saya tak pernah bermain benda-benda macam tu. Jadi alhamdulillah masa musim PKP lah kata kan naik sampai saya punya story je, biasa story bawah 1,000 kan dalam IG saya kan 80,000 orang tengok story saja. Saya sempat screenshot lagi benda tu. Saya dapat kan. Story saya masa PKP, orang tak ada buat apa, duduk rumah je. Duduk rumah main handphone. Itu yang rasa dia macam boom sekejap waktu musim PKP kan. Tapi rasa seronok lah, walaupun kat rumah pun tak boleh pergi mana pun, apa yang kita boleh buat konten. Apa-apa konten pun kat rumah. Habis tu selalu kalau kata abang buat konten kat rumah, ada siapa yang tolong rekodkan? Ada orang tolong rekodkan ke? Atau abang rekod sendiri ke? Abang letak kadang-kadang boleh buat sendiri, kadang-kadang minta tolong mem lah. Minta tolong mem lah. Isteri ataupun anak-anak. Kan letak aje kita punya stand tu, kita rakam je. Buat macam tu, sendiri buat je. Tak ada orang kata edit apa pun, buat sendiri je. Saya banyak pakai InShot apa semua kan. Buat ni siapa nak tengok. Saya pernah buat konten walaupun kat kedai mamak. Saya tengah diet. Apa saya nak buat itu pun musim KP ke. Nak makan tak boleh, semua makanan berminyak kata kan. Saya rakam. Pum, kali saya jumpa nasi putih. Saya jumpa telur rebus, saya jumpa sambal belacan. Jadi diet saya. Walaupun dalam kedai mamak. Dekat 300,000 orang tengok video tu. Hanya orang tak expect kedai mamak pun boleh diet. Kedai mamak pun saya boleh buat dia punya konten dia masa tu kan. Jadi untuk pemakanan sihat saya 3 bahan tu, walaupun tak ada sambal belacan pun, nasi kosong dengan telur rebus, air kosong pun jadi saya diet. Saya punya disiplin saya terlalu kuat sampai sekarang. Jadi saya buatlah, saya share dengan semua siapa-siapa yang nak diet apa semua, nak kekalkan bentuk badan, nak cergas apa semua, dia pemakanan saya lah. Waktu musim PKP itu memang rasa best lah, tengok orang, penerimaan orang daripada apa saja video-video yang saya keluarkan. Pernah tak abang rasa bosan makan benda yang sama je hari-hari? Soalan yang bagus tu. Okay, sebab apa saya kata soalan bagus? Sebab saya makan benda yang sihat macam ni, sampai saya makan putih telur, saya makan oat, sampai pagi tadi semua kalau saya buat live, bang tak jemu ke bang? Hari-hari makan macam ni, kata saya tak jemu. Saya nak sihat, saya nak jadi jantung saya lebih sihat, makan oat. Jadi dia orang terdiam kita kan, kata benda-benda macam ni benda yang bagus, sihat. Jadi saya tak pernah jemu. Itu makanan yang saya nak makan dulu. Lepas tu baru saya cek benda-benda yang berlauk. Kan cara penjagaan makan saya. Macam tu lah. Kan mana dah berpuluh tahun, bukan baru. Saya jaga makan berpuluh tahun. Kan setahun, berpuluh tahun, berbelas tahun apa semua, tapi saya boleh jaga pemakanan. Jadi orang tengok penampilan kita macam ni, macam mana kita punya energy, stamina kita kan. Walaupun kita buat apa saja program, kita bual bicara pun, tapi bagus lagi daripada percakapan kita macam ni. Orang akan tanya kita. Jadi saya tak pernah jemu lah
Kan dalam pemakanan harian saya pun saya tetap nak makan, saya makan. Itu masing-masing punya cara. Kan. Tak pernah jemu kalau Betul. kita Tak pernah. kalau Kita kita dah rasa nak muntah hari-hari makan benda yang sama. Mesti nak makan nasi lemak. Mesti Tanya juga. Abang takkan tak ada craving ke macam nak ni lah nak makan so kita kan kadang ada craving nak makan ni nak makan tu kan. Okey, selepas tu saya makan. Makan benda-benda yang manis-manis, saya makan benda yang berminyak, makan tapi di bawah kawalan. Kurangkan minyak kan, kurangkan manis dalam minuman kan. Lebihkan orang kata senyuman gitu hari-hari. Kan dia macam itulah. Kan saya mama mi goreng kurang minyak. Teh ais kurang manis. Kalau saya pergi dia mama. Sebab saya boleh jaga. Boleh jaga. Saya bagi tahu saya train dia orang balik. Train kan? dia Okey. balik. Teh ais kurang manis tak mau susu lebihan. Sikit saja. Saya boleh rasa. Janji kau kata. Pemakanan saya. Walaupun kat kedai mamak apa semua kan, saya pandai pilih makan. Saya nak makan, saya pilih. Kan macam mana lepas tu saya akan besoknya saya akan bakar balik kalori tu. Apa yang saya makan, saya buat latihan. Jaga pemakanan, buat senaman. Itu dia. Itu tips namanya. Jaga pemakanan sihat apa? Sihat. Terus sihat. Terus sihat. Sebelum kita nak lari topik sikit daripada bina badan ni, kita nak tanyalah dekat kiri kanan kita orang ni apa orang kata sakit betul sebab dia macam silau je rasa bersinar macam aduh apa yang silau ni tengok besar-besar pialanya boleh abang cerita tak yang piala yang ni tahun bila ni bang? Okey, piala yang di sana tu nampak macam orang kat kepak burung kan. Okey, saya pun tak percaya, saya tak jangka saya dapat, tapi memang bila dah dapat dia punya jemputan saya datanglah. Sebenarnya ini untuk orang yang dia punya bisnes dia yang dah meletup-letup. Bagi saya yang businessman lah. Tapi saya dapat ni dia punya Blend Laureate ni sebab pencapaian saya dunia 10 kali. Dunia 10 kali bang. Kejuaraan dunia Miss Universe. Bukan biasa, luar biasa. Jadi saya terima juga anugerah ni daripada Blend Laureate. Blend Laureate ni memang susah dapat sebenarnya. Saya tanya semua yang terima anugerah ni, dia kata dia punya bisnes dia yang dah mencecah bagus-bagus lah, orang kata dia punya dah meletup-letup baru dapat benda ni. Tapi saya selaku penerima jugalah anugerah Blend Laureate tahun 2013. Tahun 2013 saya terima ni. Lama dah. Kenangan dia. Berat betul berat, ya. Berat. Ni rasanya kalau ini rasanya kalau ambil timbang, ambil ni, ambil yang semua kat tepi ni. Mau sama berat. Sama berat. Ini baru sikit piala ni. Nanti datang gym saya. Datang gym saya tengok dia punya gallery saya, piala-piala saya. Banyak lagi. Ini baru sikit dia bawa ni. Ni baru satu. Baru satu dua. Ini je. bang ni. Yang ini masuk. yang buat saya sakit mata. Dia punya shining dia tu lain macam. Ini yang emas ni. Dia punya shining dia tu sakit mata. Yang itu saya masuk kejuaraan apa ni di Singapura sebenarnya. Singapura saya menang kejuaraan pro national lah bodybuilding. Di tahun lepas tu. Tahun lepas tahun lepasnya tu shining je dia. Berkilat-kilat. Tapi saya menang lah. Aku macam tak nampak, boleh tak mengangkat dulu tu? Boleh. Angkat, kasih dia angkat. Kasih dia angkat dulu, sama berat juga ya. Nak kalungkan pun tak apa. Nak kalungkan risaulah kalungkan. Takut lagi ke bawah. Ke bawah lagi. Nampak shining lagi korang nampak. Tengok tu. Pro national bodybuilding. Pro national lagi. Masih berkilat. Still baru walaupun tahun lepas. Okey bang, yang ni yang ada bola Asia. ni. Kejuaraan Asia Ini kejuaraan Asia ni saya menang ni. Saya tertarik dengan tu sebab apa? Dia ada baju ini Asia. Yang ni Asia tahun 2014. Yang ini tahu apa ni? Tu apa tu? Ini saya menang olahragawan negara 2014. Mana saya pegang piala olahragawan negara ni, anugerah sukan negara sebagai calon olahragawan ataupun memang menang olahragawan dah 4 kali. 4 kali. Mana saya sama dengan Datuk Lee Chong Wei lah.
Samalah dengan dia. Mana zaman kemuncak kegemilangan saya. Alhamdulillah. Kegemilangan hebat abang. Hebat sangat. Saya terpegun macam saya tercengang kejap macam saya sangat terpegun. Betul. Yang belakang tu bang, yang putih tu. Yang putih ni. Putih ni saya menang dekat Arab. Platinum saya menang ke Arab. Saya bawa balik. Saya rasa saya bawa balik 10,000 USD. 10,000 USD. Kira berapa? Duit kita, duit RM kita berapa? 10,000. Hampir 40,000. 43. Ada dekat 40,000 lebih saya bawa. 40,000. Kapok saya bawa balik, saya menang tu. Sampai ke Arab ni. Sampai ke Arab tau. Speechless. Dia memang terbuka. Memang hadiah wang tunai dia besar. Bila saya masuk perjalanan terbuka di Arab kan, memang hadiah wang tunai dia besar. Jadi 10,000 saya pun USD. okey, saya nak dapatkan tu bukan senang. Nak dapatkan dia punya hasil kemenangan tu, saya pergi sauna. Ni cerita sauna pula. Okey, saya masuk sauna 4 jam. 4 jam saya nak turunkan berat badan saya. Sampai ke 70 kilogram. 4 jam daripada 73 lebih nak sampaikan. Jadi saya paksa masuk sauna. Dekat 4 jam, alhamdulillah saya capai dia punya target dia pergi kelas 70. Saya menang balik 10,000 USD. Sebabkan sauna. Sebabkan sauna apa benda 10,000. Okey, kita boleh ambil tips ni. Hari-hari kami akan pergi sauna. Sebenarnya sauna ni membantu jugalah kan. Sauna ni pun untuk kalau belah orang Arab, dia orang suka sauna. Dia buang air yang berlebihan bawah kulit punya. Dia pun salah satu membuang toksik dalam badan kita. Sauna ni sebenarnya. Kan saya dalam buat sauna ni selalu di luar negara. Luar negara sebab apa? Saya nak turunkan berat badan saya. Kalau dekat Malaysia saya jarang buat sauna. Saya lagi suka berjemur dekat matahari, kat kolam renang macam itulah. Kan sampai-sampai saya tan saya punya kulit bagi gelap-gelap sikit kan. Tapi kalau di luar negara saya pakai sauna gitu. Abang pergi sauna tu, berapa lama abang ambil masa kat dalam sauna tu? Okey, sauna tu saya target daripada pukul apa? Kalau awal pagi, sebelum saya nak timbang berat badan petang. Saya kena lepaskan, saya bawa timbang kecil saya. Digital timbang saya bawa kat sana. Okey, saya akan keluar masuk dalam masa 15 minit, saya keluar saya timbang. Okey, lepas tu rest sekejap dalam minit, saya masuk balik sauna. Okey, saya jangka dalam 4 jam lebih kurang. 4 jam. 4 jam sampai dapat target saya 69 lebih ataupun 70, pum saya stop. Balik dalam bilik hotel apa semua, saya minum air sikit, saya kawal air. Pasal petang tu nak timbang berat badan, capai. Pasti capai dia punya target apa yang kita nak tu. So lepas ni kita boleh cari sauna duduk 4 jam. Mesti kurus. 4 jam. Jangan keluar 4 jam duduk dalam tu je biar berpeluh semua. Tak payah letak sauna kat sini lah, sauna aku punya. Boleh sauna. Boleh standby. Betul. Agak-agak banyak air je masuk sauna. Air yang berlebihan tu kan. Masuk sauna sekejap. Dia sebenarnya air lebih pun kita punya berat badan naik. Memang betul. Pasal berat badan daripada air. Bila air kita makan nasi apa pun dia lagi berat. Dia dah bergabung apa semua, dia campur lagi berat badan kita. Kan pasal air, kandungan air. Kita perlukan air, tapi air yang berlebihan tu dia akan buang. Kita buang air besar, air kecil apa semua kan, kita berpeluh dia akan keluar balik. Macam tu. Bagus jugalah untuk sauna kan. Boleh pakai sauna, boleh sebenarnya. Tak ada masalah sekali kita nak buat sauna pun bagus. Kita buang toksik dalam badan kita sebenarnya. Itu bagus, memang bagus. Saya biasa tengoklah orang kalau belah-belah Arab ni memang dia orang suka sauna. Kalau saya pergi dalam bilik sauna tu, ramai orang dia. Dia orang suka lagi dalam tempat sauna tu, dia letak baldi air, dia letak minyak cat kapak lagi. Ya Allah, saya keluar cepat, dia orang boleh tahan. Saya tak boleh tahan. Minyak cat kapak. Ada dah minyak cat kapak apa berangin kan. Dia orang lagi suka dia orang menyanyi. Dalam bilik sauna tu dia orang menyanyi apa semua. Kita kalau dah kena minyak cat kapak dekat mata tu je dah pedih dah. Saya masuk je saya keluar balik. Tapi dia orang boleh tahan. Ini pengalaman. Apa function dia sebenarnya tu? Sampai-sampai dia buang toksik dalam badan dia tu. Air yang berlebihan. Kan. Dia orang bagus. Dia orang dah terbiasa lah. Dia memang suka sauna. Dia letak dalam baldi air penuh, lepas tu minyak cat kapak, lepas tu dia letak kat batu-batu yang panas tu. Jadi dia punya uap naik. Maknanya bagi lagi panas lah lagi macam panas. tu. Lagi panas. Air lagi panas lagi saya keluar bilik tu. Tak boleh. Tak boleh tahan saya. Katakan tapi dia orang boleh tahan. Dia orang gemuk-gemuk ni pun boleh tahan.
Sebab saya dah masuk bilik itu kan. Itulah dia punya peranan sauna bila saya tengok kan. Saya peranan sauna nak turunkan berat badan saya, tapi diorang nak buang toksik. Kan itu yang letak minyak cakapak sekeliling tu. Baru tahu minyak cakapak function ni. Tapi jenis minyak angin lah saya tengok. Minyak angin. Memang saya bila bau kan minyak angin, baru dia masuk berdasup, keluarlah balik saya. Saya tak boleh tahan. Aduh. Okey bang, ada satu yang saya memerhati daripada tadi lagi. Apa tu? Depan abang tu. yang ni. Itu macam itu macam saya lagi tertarik daripada yang lain ni. Gantung kan. Dia macam gantung ni, special sikit yang tu. Boleh abang cerita tak? Okey, yang ini. Ini Yang ini saya comeback balik. Lepas-lepas PKP saya diet balik apa semua. Kadang-kadang peminat-peminat tanya, bang, bila nak comeback balik kan? Bila nak comeback? Nantilah. Okey, saya target suatu hari tu saya terus diet. Saya tak cakap orang. Diet apa semua, saya buat badan saya. Ini masa saya pergi kejuaraan di Las Vegas tahun lepas. Natural Olympia. Di Las Vegas lah. Nak dapat medal ni pun dekat 30 jam tu. Penerbangan dengan transit apa semua dekat 30 jam. Saya dapat tempat ke-6 daripada 16 peserta. Jadi masa saya kat sana tu, okeylah, saya kata kalau saya tak menang pun tak apa, kan? Rezeki jugalah bawa balik ini ke Malaysia, orang kata. Dapat juga dia punya medal ni. Pasal saya punya pesaing saya pun hebat-hebat. Walaupun umur 60, umur 58, 59 pun semua hebat-hebat bagi saya. Tapi alhamdulillah rezeki saya dapat bawa balik. Ini pun cukup bagus. Bila saya buat live apa semua, orang semua nak tengok kan. Dia punya kemenangan walaupun tempat ke-6 pun cukup bagus bagi saya. Di Las Vegas lain. Rezeki bang tak sangka. Banyak lagi. Ini kira-kira yang tahun lepas ni lah. 2024. Kan. Kalau kita tahu abang sekarang ada buka gym, betul? Ya. Okey. Abang boleh ceritakan kot ada promotion ke kat mana gym abang? Mana tahu ada memang kita nak tahu boleh kan. Okey, selalu kalau saya buat live saya, bang, gym kat mana? Lokasi kat mana? Okey, saya kata saya punya signboard mungkin tak ada lagi dekat dalam ni, kat bawah tu. Okey, gym saya area Melawati, Taman Permata, Dalam Dain Taman Permata Melawati, Dalam Dain tingkat 2 aras 2. Nak sama ada kita naik lift atau escalator, nampak DIY sebelah tu je gym saya. Sebelah DIY dah gym saya. Tapi dekat Taman Permata Melawati lah. Dalam Giant, dalam mall. Kan. So kalau nak tahu lebih lanjut tentang dia punya promotion apa semua, boleh datang gym saya. Kena datang gym. Macam-macam nak PT dengan saya, nak nak bergambar piala saya, macam-macam semua boleh tengok sana. Dah macam galeri dah kat gym saya. Kan. Dah jadi galeri. Bukan tempat gym, jadi galeri piala. Ini piala ni sikit-sikit je ni. Piala lebih banyak dekat gym saya nanti. Lagi banyak lah. Sama berat kita pergi banyak. lagi ni. Sama berat juga ke ada yang lebih berat lagi. Ada yang lagi berat. Ada yang lebih berat lagi. Kalau macam ni pun kita orang pegang dah sakit tangan. Sakit tangan. Apatah lagi yang lagi berat tu. Okey, so berkenaan gym tadi. Okey. Kalau dia punya walk-in, biasa orang tanya walk-in dia. Walk-in RM15. RM15. Bulanan dia 129, register 100. Selalu orang akan tanya, berapa dia punya register dengan bulanan dia, monthly dia. Monthly dia 129 lah. Mana 229 kat situ. Sama ada nak ambil sebulan, 3 bulan, 6 bulan, setahun pun ada kat situ. Kalau setahun tu mungkin mendapat latihan dengan saya. Dapat latihan dengan saya sekejap. Jadi lebih kepada members lah, jadi members ataupun walk-in pun semua nak walk-in. Dia tak nak jadi members. Dia akan jadi ambil walk-in je. Tapi dia bayar hari-hari pun dia sanggup. Itu cara dia lah kan. Yang penting dapat latihan, dapat jumpa saya kat sana. Kan. Itu cara kan. Okey abang, apa target abang masa depan nanti, masa akan datang nanti? Masa akan datang ni. Okey, saya masa akan datang saya nampak bila saya dah ada gym, moga gym saya terus majulah di masa-masa akan datang. Moga akan nak tengok lagi anak-anak saya berjaya lah.
Hazim, Hani, Hisham dan 5 orang anak saya tu. Tapi yang mana yang dah nak compete ni, macam Hazim pun mana tahu akan datang kalau dia boleh jadi juara Asia, juara dunia kalau Allah izinkan. Macam Hani pun macam tu, mana tahu juara Olimpik ke, juara Commonwealth ke, mana dia punya pewaris daripada anak saya kan, mana legacy Shazali Samad ni dah ada. Memang cuma tunggu masa je orang kata. Semua atas keizinan Allah bagi saya. Teruslah bila dah ada gym lagi senang. Mana anak-anak saya pun akan train dekat gym sendiri. Mana ini family business lah orang kata. Mana kita buat apa saja untuk demi anak-anak, kan, supaya generasi akan datang, siapa saja yang di luar sana, supaya boleh datang ke gym Syed Samad, nak cari ilmu macam mana nak lebih menjadi atlet yang berjaya di masa akan datang. Itu saya punya impian saya lah. Semoga mana tahu ada gym saya sama yang lain-lain lagi ni, dia punya cawangan-cawangan lain, manalah tahu kan. Saya nak nampak gym saya lebih maju lagi lah di masa akan datang dia. InsyaAllah, amin. Semoga apa yang Abang Shazali impiankan tu semua tercapai. Betul. Kalau macam tadi Abang Shazali ada sebut Hani kan, anak yang nombor keempat pun main gym juga sekarang. Okey, Hani pun dia dalam sukan angkat berat. Dia angkat berat? Berapa kilo dah buat badan? Saya berapa kilo dah buat badan? Saya dah lama sangat tak timbang. Hani boleh angkat sampai 70 kilo. Saya lah tu. Dia boleh angkat saya. Dia boleh angkat 70 kilogram dia boleh angkat. Dia suka angkat berat. Squat dia buat latihan kaki 100 kilo. Saya dah monitor dia dah tengok dah macam mana keadaan dia. Dia dah boleh angkat. Pasal dia dah masuk sampai Sukma. Tahun lepas di Betong Sarawak, tempat keempat Sukan Malaysia. Saya bawa dia kat Perlis pun dia menang 2 emas. Hani. Daripada dia tak nak tapi dia dah ada jiwa dia dalam sukan angkat berat. Saya bagi galakkan sokongan dengan isteri lah. Dengan isteri bagi support. Saya memang support anak-anak semua dalam bidang sukan. Pasal jiwa dah ada. Kan jiwa anak-anak saya semua memang jiwa ayah dia. Jiwa besi. Jiwa besi. Kalau macam Azim kan, Azim pun jejak ikut abang kan. So macam Hani pun memang coming soon akan jadi sama juga. Apa perasaan abang bila anak-anak abang ikut jejak abang? Rasa satu orang kata apa yang Allah bagi kat saya. Kan ini memang satu anugerah. Daripada ada anak apa semua, banyak kata sokongan daripada isteri juga. Isteri yang bagi motivasi ke anak-anak apa semua supaya nampak apa yang ayah dia dah dapat hasilkan jadi juara dunia. Bukan kata sekali tapi dah 10 kali. Inilah yang dia cuba lahirkan lagi daripada anak-anak saya. Daripada anak-anak saya supaya menjadi yang terbaik di masa akan datang. Mungkin boleh ikut jejak ayah dia. Jadi daripada situ dia nampak Hazim, Hani ni memang potensi bagus saya nampak. Anak-anak saya yang nombor 3 pun Hisham pun ada potensi. Tapi yang 2 ni memang seorang bina badan, seorang angkat berat. Kan? Mana dia punya kekuatan dia tu memang dah ada pada diri dia. Saya terapkan. Kan? Okey, nak jadi seorang atlet yang berjaya, ingat pesanan ayah. Jangan sombong, jangan ego dengan siapa. Sentiasa cekal pada diri, disiplin kena kuat. Kita selalu bersyukur pada Allah. Apa saja bakat anugerah yang Allah bagi, kita bersyukur. InsyaAllah ayah akan bantu dalam apa juga dia punya keperluan yang kita perlukan. InsyaAllah ayah nak tengok satu masa nanti jadi yang terbaik. Itu je bagi saya. Saya dan isteri kan memang bagi sokongan anak-anak. Macam kalau kita tengok setiap kali anak-anak Abang Shazali masuk pertandingan, Abang Shazali mesti akan ada bagi sokongan. Jadi kami yang tengok ni rasa terharu bila parents datang bagi sokongan macam tu. Jadi pembakar semangat anak tu. Daripada diorang tak kenal siapa Hazim Shazali, siapa Hani Shazali. Sampai Hani ni pun saya tak pernah pergi acara angkat berat. Selalu pertandingan bina badan dia. Bila saya pergi ke sukan angkat berat, macam mana boleh ada kat sini ni? Anak saya dah masuk pertandingan, baru diorang dah nampak siapa Hani Shazali. Dah sikit-sikit dia mencipta dia punya nama dia. Hazim Shazali. Dah sikit. Jadi orang dah nampak, ni anak saya Samad.
dia bermain di sukan angkat berat, seorang bermain di bina badan. Jadi daripada situ dia mengukir nama dia sikit demi sikit anak-anak sini. Kan pasal apa, dia tengok ayah dia datang bagi support dan sokongan bersama isteri kan. Dia macam tu, bagi support. Dan biasa bagi dia orang supaya dia orang lebih berjaya, lebih maju dalam apa bidang sukan yang dia orang ceburi bagi saya. Sangat supportive. Betul. Abang Sazali ni memang bagi support segala apa pun. Okey abang. Pernah tak abang terlibat dalam industri hiburan? Ada. Apa tu? Okey, kalau dulu okey, dulu yang orang tak tahu kan. Saya dulu dalam hiburan, saya dengan tim polis bina badan tim polis dulu, saya boleh menari yo. Menari? Orang tak tahu kan. Terkejut saya. Okey kan. Ni statement abang betul ke? Betul ni. Pasal apa? Pihak RTM panggil kami punya kumpulan tim heavy duty dancer. Dancer saya boleh menari. Dulu. Ini dulu. Era tahun 90-an. Saya masuk dalam program RTM bersama rakan-rakan saya daripada PDRM dulu. Jadi saya kena belajar daripada badan saya, apa orang kata, macam kayu. Jadi dia punya kelembutan dalam menari tu ada. Apa dalam sukan bina badan dia ada seni. Dia ada seni, jadi dia boleh boom, dia punya kelembutan tu ada. Macam mana. Jadi daripada situ kita panggil satu orang koreografer perempuan, cari satu muzik macam mana nak buat tim ni boleh menari. Jadi saya kena belajar lah. Saya kena belajar. Dapat akhirnya. Banyak permintaan daripada mana-mana event panggil kami. Dapatlah cari duit sikit-sikit beli protein. Dulu. Saya tak boleh imagine tak boleh imagine kan. Menari bang. Kalau benda lain saya boleh terima abang berlakon ke, saya boleh terima. Kenapa menari bang? Pasal apa, ada dia punya orang panggil saya punya tim saya tu heavy duty dancer. Makna lagu tu daripada koreografer dia yang create benda tu, dia carikan lagu, dia ajar kami semua macam mana step-step apa semua. Jadi kita kena menari lah. Semata-mata dapat cek duit dulu kan. Dapat duit tu. Kan dapat seorang RM50, RM100 besar dulu. Betul. Besar. RM50 besar dah. Besar juga kan. Okeylah, alhamdulillah. Mana saya boleh menari, mana ada dia punya, cuma video saya tak ada lah dulu. Tak Sayang. saya upload video tu kan, orang tengok macam mana saya menari masa dekat Dataran Merdeka. Ada dengan tim saya dulu. Ada pakai pakaian polis, celoreng, pakai singlet apa semua ada dulu. Dari Zapin ke? Bukan. Dia macam lagu posing, tapi sambil-sambil tu badan kami semua boleh Itu sikit korang. Sikit. Kalau 80-an yang lalu. Itu 90-an dulu. Tapi dah masuk era tahun 2000 ni, saya dapat macam percaya dengan tidak, saya dapat orang kata jemputan jugalah daripada Maharaja Lawak Mega. Tengok kan, ada mana dah 2-3 tahun sudah. Saya dengan tim putih, Ali Putih, Mamak Putih gitu kan. Mamak kan, Mamak dengan Ali Putih kan. Dengan siapa seorang lagi, Syah. Syah macam tu kan. Macam mana nak melahirkan, nak buat satu watak berada di pentas ni. Dengan saya pakai reband, saya pakai baju pink apa semua. Alamak macam tu kan. Tapi alhamdulillah jadi juga. Lakonan saya tu jadi. Dapat 5 bintang lagi. Mana saya adalah dia punya, daripada saya, karakter saya tu, daripada seorang pembina badan, saya boleh melakonkan watak macam ni. Daripada dulu hingga kini, mana ada ya tawaran yang saya dapat tu, tawaran. Kan, lepas tu saya masuk lagi tawaran daripada The Mas Singer Malaysia, saya menyanyi. Yang tu kita nak tahu tu. Yang tu kita nak tahu tu. Okey kan. Sebab ada nampak kostum. Comel sangat tu. Okey. Itulah dia. Kan maknanya apa yang saya tak pernah tu, saya mencuba, saya sekadar mencuba je. Tapi jadi alhamdulillah. Jadilah watak lakonan saya tu mana memberi satu impact bagus lah untuk kepada pendengar yang yang menonton apa semua kan. Mana dia punya pendapat semua, macam tak percaya. Saya sama boleh berlakon dengan tim Maharaja Lawak Mega kan. Memang saya rasa
satu pengalaman terindah lah bagi saya. Seronok. Mana sebagai seorang pembina badan macam Malik Nur lah. Dia berlakon apa semua kan. Dulu pun ada juga saya berlakon drama licik dengan Datuk Kak Uji Mak Daud. Pun ada dulu. Berlakon iklan banyak dulu era tahun 90-an, banyak macam-macam iklan saya berlakon. Maknanya abang bukan setakat ahli badan tapi ada dalam industri juga. Tapi saya ni sebenarnya pemalu tau. dalam kamera abang dah tak malu. Pemalu sebenarnya dulu. Segang kan lagi kalau perempuan berdepan gitu. Tak boleh. Saya ke belakang dulu. Tapi dah lama-lama malu tu dah hilang. Alhamdulillah. Dia punya perasaan saya nak berhadapan apa semua dengan wartawan apa semua kan, dah jadi macam spontan lah saya bercakap apa semua macam ni. Alhamdulillah. Semua saya banyak bersyukur kepada Allah saya tu bagi saya kan. Macam mana daripada gementar saya tu. Itulah dia. Bila lama kita praktis sama kita dah biasa kan. Biasa. Kan daripada wartawan nak interview saya. Dap. Oh, dia punya ni. Macam nak buang tak jatuh. Sabar je kata kan. Betul saya sabar. Tapi daripada situlah bermulanya apa yang wartawan ajukan kat kita soalan-soalan tu. Betul saya cakap. Lama-lama benda tu akan jadi menarik perbualan tu sampai saya boleh bercakap. Dia punya gemetar tu dah semakin hilang dah. Tak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah kan. Pengalaman. Macam itulah. Kan tadi abang cakap abang masuk Maharaja Lawak tu kan. Ya. Macam mana abang boleh terdetik nak join dorang juga? Kan kadang-kadang bila kita tak pernah buat, kita jadi macam betul ke aku nak buat ni kan. Kadang-kadang bukan apa dia producer jumpa saya. Jumpa dengan isteri apa semua kan. Dia nak suruh saya lah kan kat luar apa semua, boleh tak kan. Lepas tu lah mesej dengan isteri apa semua. Kalau nak nanti kita buat perjumpaan lah kan. Saya kata saya pernah tengok Maharaja Lawak mereka macam mana dia orang berlakon apa semua kan. Tapi di sebaliknya memang susah tau. Kita nak hafal skrip apa semua bukan senang bagi saya. Tapi bila saya dah pergi kat sana, dia orang ajar lagi macam mana nak cakap. Kalau terputus, dia orang boleh counter balik benda tu. Itu cara dia orang. Kan, tapi saya cubalah, saya sekadar cuba juga. Jadi mana saya terima cabaran tu. Bukan senang nak terima cabaran melakon ni kan. Saya suka berlakon iklan je pasal dia tak ada dialog. Bila ada dialog ni, dia gementar tu datang balik lah. Kan? Tapi saya nak cuba juga. Saya cuba, akhirnya saya dapat apa yang saya lakonkan watak saya tu. Jadi alhamdulillah. Jadi juga. Yang ni kita cinta pasal cinta sikit Okay, macam yang kita tahu, abang dengan wife mempunyai 5 orang anak, betul? Okay. So abang cerita sikit macam mana cinta tu boleh berputik dengan Kak Rin. Mesti ada yang sweet-sweet. Mesti ada yang ramai nak tahu. Yang sweet-sweet macam tu lah. Sebab kita tahu Kak Rin akan sentiasa dengan Abang Sazali di mana sahaja. Abang Sazali ke sini, Kak Rin mesti akan ada. So kita nak tahulah titik-titik permulaan. Titik permulaan. Okey, saya dulu dengan pasukan bina badan PDRM. Dulu pun kawan saya pun ada dapat iklan apa semualah, iklan jam tangan. Dia kategori atas lah. Aminuddin. Kalau dia tengok iklan tu mungkin tidak. Dulu kan. Pasal saya pun berlakon iklan-iklan biasa je, tapi dengan tim-tim apa semua. Lepas tu dengan cerita daripada pihak-pihak yang lain, dia kata daripada Politeknik akan buat satu lawatan ke Gym Bukit Aman. Gym Bukit Aman. Macam tu lah. Nak melawat gym apa semua kan. Inilah Kak Arin punya ni. Dia punya Politeknik tu. Mungkin nak tengok apa saja lawatan, nak kenal dengan atlet-atlet PDRM apa semua. Jumpa-jumpa macam tu lah. Bila dah ramai dekat dalam gym tu, orang dah turun bawah apa semua. Dia gym tu dulu underground, gym bawah tanah kan. Saya pun okey lah. Tengoklah ramainya yang baru sampai kan, dia nak biasa apa. Lepas tu saya dengan tim-tim apa layan kan. Tapi
Kak Arin ni dulu dia minat dengan tu lah, Amin kan, pasal dia tengah iklan kan, tengah famous. Saya ni siapa tu kan. Kan, dia minat dengan semua orang yang famous, geng-geng dia semua lah. Kan, okey saya biarkan. Okay, siapa nak bergambar dengan saya? Okey, saya okey macam ni je gambar kan. Tapi banyak kepada yang kawan-kawan saya yang lain-lain semua kan, semua nak bergambar. Bila dah buat lawatan apa semua, entah macam mana kami duduk dalam gym tu kan, dulu telefon main alo macam tu kan, masuk duit apa semua dengarlah telefon awam. Telefon awam kan, tunggu masing-masing tunggu mak awak masing-masing siapa nak call, okey beratur ni dalam kan, dalam bilik tu ada telefon ya. Jadi entah satu itu dia telefon saya nak bercakap dengan saya, Kak Rian. Saya layan lah, layan. Alah melekat, alamak. Padahal dia target online, dapatnya online. Kan? Jodoh. Telefonnya. Kan. Kadang saya katakan saya ni pemalu dengan perempuan lagi lah dulu kan, malu. Tapi dah kawan dengan kawan pun layan jadi mesra. Lepas tu mula dating kejap katakan dengan kawan dulu macam tu kan. Jadi daripada situlah bermulanya dia punya bibit kan bibit orang kata bibit cinta. Bibit kan. Mula-mula daripada situ, daripada gym Bukit Aman dulu. Lepas tu okeylah, mana-mana ada event apa semua, dia nak tengok kadang pertandingan apa semua kan, bawalah kan. Mana masing-masing dah ada pasangan masing-masing. Kawan-kawan saya pun minta, dia ada pasangan lepas tu saya dengan pasangan Kak Rina kan. Jom sama. Jadi dia punya kejayaan tu dia pun ada sekali kan, mana seronok lah dia punya orang kata apa saja yang berjaya dengan saya apa semua, dengan tim-tim. Lepas tu dia pun ada sekali dia tengok, dia kenal dengan pegawai saya, dengan apa kawan-kawan saya apa semua. Jadi lama-lama makin mesra kat situ. Mana satu macam satu keluarga lah. Macam satu keluarga. Jadi mana-mana event pun best. Dia orang support. Kan. Kak Ari ni memang setiap malam dia dapat telefon saya, dia nak telefon je tau. Kan, dia baru kenalan memang gitu. Dia memang suka telefon. Bukan, tengah bunga-bunga. Tengah bunga kata. Kan, lah mula-mula masa kita bercinta dulu kan, dia macam tu kan. Tapi adalah dia punya keseronokan, kemesraan duluan best lah. Kita dah dengar kisah dia. Betul. Nampaknya kita dah tahu dah kenapa. Kenapa? Macam mana? Buncanya kenapa? Boleh jadinya tu. Okeylah tu kalau kita admire kat dia pun, kat siapa-siapa pun kan. Tapi kalau jodoh kita dengan Hani juga betul tak? Lain juga. Itu semua ketentuan Allah. Betul. Kan? Jodoh. Betul. Jodoh saya bila lah nak datang. Cepat sikit tu. Selit Selit sikit. Jual sikit kan. Okey. Ni last daripada saya nak tanyalah. Okey. Apakah perspektif penggunaan steroid terhadap anak muda sekarang? Okey, zaman sekarang okey, saya pun dulu pun ada juga, tapi dia orang saya tengok penggunaan sekarang ni makin dahsyatlah. Lebih beranilah penggunaan buat anabolic steroid sampai dia orang buat video, dia orang buat live bercerita pasal anabolic steroid ni tu. Saya kata zaman-zaman dulu pun tak ada orang bercerita pasal benda-benda ni pun kan. Tak ada orang bercerita pun pasal saya pun dah belajar dekat US semua. Pasal guru saya memang profesional apa semua kan. Kata saya dengan apa tim saya memang apa kalau boleh tahu dalam internet tapi tak ambil pot benda-benda macam ni. Tak apa, dia kata dia sekadar nak tahu. Tapi saya belajar apa itu pemakanan, latihan dan juga suplemen. Memang hasilnya bagus. Saya belajar dengan guru saya. Jadi pasal dia proporsional kata. Apa? Pasal tapi budak-budak sekarang semua nak cepat bagi saya. Zaman budak-budak anabolic steroid ni semua nak cepat hasil dia.
kan. Tapi pencapaian kau pun tak sampai ke mana pun, kan, bagi saya, kan. Lepas tu nak mungkin nama ni bukan senang. Kita walaupun kita bersusah pun nanti kita akan dapat hasil yang bagus. Lama kelamaan budak-budak zaman sekarang ni terpulang pada dia, bagi saya. Kadang bukan apa yang main gym, tapi budak-budak umur 13 pun saya pernah tengok dia bertanya dengan orang pasal ubat-ubat ini, boleh steroid ni. Pernah saya tengok, kan, macam mana macam mana dia boleh tahu benda-benda macam ni apa semua daripada siapa dia sebenarnya. Ni di antara kawan dengan kawan. Tapi hakikat dia akan datang orang takkan boleh bertahan badan dia orang, saya tengok. Kan macam mana dia nak atasi benda-benda macam ni semua, kan. Macam saya, zaman saya kemuncak saya dulu pun saya ada apa orang kata doping apa semua, kan, sentiasa ada doping apa semua, alhamdulillah, kan. Walaupun macam tu pun tapi sentiasa dalam pemantauan. Walaupun kita nak jadi atlet negara, kan, tetap ada. Tapi kalau sekarang ni bagi saya terpulang pada dia orang, terpulang pada individu. Sama dia nak ke arah mana tujuan dia, ke arah mana, kan, macam mana dia nak sampai level-level yang lebih baik, lebih atas lagi, apa lagi dia punya matlamat dia, kepuasan dia macam mana. Macam Azim anak saya didik dengan lebih baik lagi, supaya dia jadi atlet yang terbaik, supaya dengan penggunaan bahan-bahan apa semua dia sentiasa refer kat saya dengan mak dia lah. Kan macam mana cara walaupun daripada natural dia boleh bagus lagi badan dia, kan, tak ada yang mustahil bagi saya. So dia kena kerja keras, kuat semangat, disiplin berterusan. Itu bagi saya. Okey, Mas Azali. Okey, sebelum kita akhiri podcast kita, Mas Azali. Dah nak habis dah? Dah nak habis dah. Saya nak jawab lagi. Nak cakap dia sikit. Dengan betul. Rasa sangat borak. Okey, Bang, sebelum kita kita akhiri podcast kita, okey, abang boleh bagi pesanan tak dekat orang yang kat luar sana yang cuba untuk menjadi macam abang, yang cuba untuk menguruskan badan, ada tak pesanan-pesanan diorang yang buatkan diorang lagi semangat untuk teruskan diet, turunkan berat badan dan nak jadi macam abang? Sana untuk diorang. Sana ya. Okey, so ramai yang nak jadi Satria Samad. Sebenarnya bukan senang, bukan mudah dalam kita nak merealisasikan impian kita sebagai seorang atlet yang terbaik, jago sukan, jago bina badan dunia. Bukan senang, bukan mudah bagi saya. Tapi semuanya berbekalkan daripada minat, jiwa kita nak mengatasi segala-galanya, nak dapatkan orang kata apa saja yang kita minat dalam diri kita. Semuanya orang kata bakat anugerah yang Allah bagi pada kita. Tapi bagi saya ini semua memang atas izin Allah. Dia bagi saya bakat anugerah, potensi yang bagus. Mana kita sentiasa bersyukur pada Allah. Sesiapa nak jadi nak macam saya ni, paling tidak pun disiplin kena kuat. Disiplin nombor satu. Disiplin ni kalau saya cakap pun dia punya pecahan dia banyak. Tapi saya cut lah. Macam-macam disiplin, bangun tidur dan sebagainya, macam-macam disiplin. Bagi saya dia kena minat. Kena ikhlas dalam diri dia. Nak jadi seorang atlet yang terbaik. Dalam diri kita ni kita kena ikhlas. Untuk nak mewakili Malaysia, nak mewakili negara, mesti kena ada satu matlamat dalam diri kita. Misi, visi kita mesti ada dalam matlamat kita. Supaya siapa-siapa anak-anak muda generasi akan datang pun sentiasa bersemangat dalam merealisasikan impian dia. Supaya dia tak dalam jangan ke masa yang terdekat separuh jalan je dia buat. Dia sentiasa minat. Nak minat pada besi itu bukan senang. Terus berusaha dan berdikari dalam mencapai apa saja kita punya impian kita. InsyaAllah saya doakan boleh, pasti boleh. Tiada yang mustahil. Jaga pemakanan, buat senaman. Itu dia. InsyaAllah semuanya akan dipermudahkan, Mas Azali. Mas Azali, terima kasih banyak sebab datang ke podcast kita. Abang bagi inspirasi dan abang bagi semangat dekat orang yang kat luar sana yang nak jadi macam abang ni. Terima kasih banyak sebab sudi datang.
korang yang mana suka dengan episod kali ni, jangan lupa follow pula. Subscribe. Dan jangan lupa tekan button loceng kring supaya korang kring supaya korang takkan terlepas kalau kita orang ada post video dekat YouTube. Okey? Jumpa lagi di episod yang akan datang. Bye bye.